Mari adik, mari semua kita belajar bersama-sama tentang solat, rukun penting agar ibadah kita sempurna. Rukun solat ada 13, jom hafal dengan hati ikhlas. Berdiri betul niat di dada, takbiratul ihram mulakan ia. Rukun solat 13 semua, jangan tinggal satu pun ya. Kalau lengkap dan tertibnya, insya Allah Allah terima. Baca Fatihah jangan lupa, rukuk tunduk tanda taatnya. Iktidar bangun dengan tenang, sujud pula penuh senang. Tertib rukun jangan terbalik, salam penutup akhir cantik. Semua 13 dah kita tahu, mari solat penuh syahdu. Rukun solat 13